Dua-dua masam. Assalamualaikum semua. Selamat datang. Selamat datang ke channel Mama Is Family. Okey, makan buah apa hari ni? Strawberry dan tomato. Dekat thumbnail tu korang nampak gambar-gambar kan? Tapi kita ada oren. Oren ni nantilah letak tepi dulu. Okey. Tapi ada satu benda pelik. Tadi abang nampak siapa ni Gigit. Dah gigit dah. Iskandar ke Ilyasa? Acak. Biasa. Kita tak start video lagi dia dah gigit. Tak tahan nafsu. Okey. Kita ada strawberry dengan juga cherry tomato. Okey, strawberry ni kalau kita perasan semua saiz dia besar-besar je. Besar-besar. Tengok sebelah muka Ilyasa. Nak masuk mulut pun sebab besar. Okey. Okey, sabar. Kita ada cabaran. Okey, kita makan strawberry dulu dengan tomato dulu, seorang satu. Okey, belum lagi. Lepas tu kita ada main game. Okey. Jom. Kita mula. Ambil strawberry satu. Biasa ambil yang dah gigit. Sambung makan. Makan yang dah. Habiskan ni dulu. Habiskan yang tu dulu. Bismillah. Bismillah. Muka kat sini. Allahumma barik lana fi ma razaqlana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Gigit bismillah. Macam buah apple je gigit. Sedap tak? Tu, bagi tahu kamera. Sedap tak? Dah tunjukkan. Dah guys. Mana tak sedap ni? Tadi saya dah Dah makan dah. Strawberry ni, padahal kita ada dekat berapa belas biji satu bekas tu tau. Okey, beli semalam. Tapi once beli letak dalam peti ais, ada seorang ambil. Kata senyap dekat peti ais, dia ambil lagi. Pagi tadi sebelum start video, dia ambil lagi. Siapa budak tu? Ni. Iskandar. Okey. Ni tak makan habis pun. Makan satu strawberry, makan satu tomato dulu. Okey, lepas tu kita main game. Okey. Ilyasa, mana lagi masam? Strawberry ke cherry tomato lagi masam? Dua-dua masam. Kunyah baik-baik. Tengok, dia campur strawberry dengan cherry tomato sekali dalam mulut. Apa jadi rasa tak tahu. Okey. Kenapa abang tak makan? belum. Saja. Sabar, belum lagi. Okey, kita nak main game terus. Abang dah makan tomato belum? Belum, tengok tu. Ilyasa cepat betul dia makan. Okey, ready? Abang nak buat game ni, korang dua je duduk dalam video, okey? Okey, game dia macam ni. Kita akan letak satu cawan, ya Allah lah kelanggar. Satu cawan tomato, satu cawan strawberry dan kena pilih. Siapa dapat tomato, siapa dapat strawberry. Okey. Abang suka tomato ke strawberry? Dua-dua. Dua-dua. Mana lagi masam? Tak ada. Tak masam? Tak. Yang masamnya sebab yang tak mandi lagi. Itu jadi masam. Okey. Okey. Kita ada dua cawan. Ke belakang sikit. Acap baru nak buat kamera. Buah ni ke belakang sikit. Buah ni ke belakang sikit. Okey. Satu buah, kita masuk strawberry. Okey. Satu buah, kita masuk tomato cherry. Yang ni, strawberry. Okey, betul. Yang tu strawberry ya? Sabar. Belum lagi. Abang akan shuffle. Ni strawberry. Okey, sabar dulu. Ilyasa nak yang mana? Strawberry. Yelah, cawan mana? Ni ke? Ni. Cawan ni? Iskandar nak cawan mana? Ni. Nak ni juga?
1, 2, 3. Tada! Oh, tomato cherry. Yang ni? Tada! Okay, dua-dua dapat strawberry. Nah, Okay. Makan macam apple, guys. Okay, guys. makan. Ni apa ni? Ni apa? Masam? Rasa dia betul-betul macam apple. Ada yang masam, ada yang tak masam kan? Abang yang tak masak macam masak. Ya ke? Rasa? Jangan. Tak masak pun. Rasa dia macam apple je. Tak masak pun. Dah. Dah. Sabar. Okay. Jom kita sambung main game. Nah, yang ni susah sikit. Kenapa guna isu ni? Okay. Kena teka yang mana satu Tapi boleh nampak dalam. Okay, teka. Okay. Okay. Mana strawberry? Okay, cari. Cepat, pilih. Ni. Yang dalam ni saja. Dua-dua tomato, wah. Ya ke? Tak nampak pun. Tada! Okay, dah makan tomato pula. Macam yang tu. Sama je sama ni. Oi, makan pelan-pelan. Okay. Jadi abang boleh asingkan 2 tomato, 2 cherry. 2 tomato, 2 strawberry. Okay, 2 tomato, 2. Sahabat Liz dengan Ilyasa. Okay, satu ni biar kat tengah. Okay, boleh makan. Makan pelan-pelan, okay? Besar lah dia punya strawberry dia. Nampak? Mana Ilyasa pergi? Mana Ilyasa pergi ya, guys? Guys, mana Ilyasa pergi? Acak duduk sini lah. Like, subscribe, share, comment, tekan lonceng di bawah. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Subscribe ya. Subscribe. Okay. Nak minta korang yang tengok video ni untuk komen. Buah apa lagi nak kita orang makan? Ataupun makanan apa yang sihat saja nak kita orang makan. Nak kita review. Okay, bye.